Dah siap pizza kita. Tengok tu, golden brown. Hai, Assalamualaikum. Chef Bulat sini. Hari ni special Chef Bulat nak buat. Kita nak buat homemade pizza. Bila kita cakap pasal homemade pizza ni kan, semua macam leceh lah. Tak adalah. Hari ni Chef Bulat tunjukkan macam mana nak gunakan protein flour ataupun hard flour yang boleh kita bukan setakat buat roti je, tapi kita boleh buat pizza. Okey, bahan-bahannya dekat sini. Kita ada yeast, hard flour, kita ada gula, garam, oregano. Kita ada juga susu, air dan telur. Barang tu senang. Cara buat dia pun senang. Saya pula pakai tangan je kali ni. Okey. So mula-mula kita just campurkan bahan kering. Ni tips Chef Bulat ya. Kalau nak campurkan garam dengan yeast, kita kena letak dia jauh. Nanti meninggal yeast tu. Kita letak dia jauh. Okey. Lepas tu kita just pakai garpu. Kita kacaukan dia. Okey. Kita ratakan dulu bahan-bahan kering ni. Dan terus masukkan bahan-bahan basah. Tak complicated, senang je. Chef Bulat punya resepi daripada hari tu lagi Chef Bulat cakap, Chef Bulat punya resepi adalah resepi yang paling senang sekali. Nanti bahan-bahan dia, timbangan dia semua Chef Bulat akan letak kat caption kat bawah. Okay, kita pakai garpu je, kita adunkan dia sampai dia combine. Kita ulikan dia. Sebab kita buat pizza dough. Okay. Pizza dough ni kita tak perlulah nak risau. Dia orang kata apa? Macam roti kan, roti leceh. Nak kena berhati-hati. Takut tak naik lah apalah. Tak ada hal. Kalau pizza dough tak ada hal. Lepas tu kita dah boleh letakkan atas countertop kita macam ni. Senang je. Okay. Lepas tu kita keep on uli. Kalau rasa macam Chef Bulat ni leceh lah nak buat pizza, nak kena beli bahan-bahan semua. BIH dah ada yang dah siap. Semua bahan-bahan yang Chef Bulat pakai hari ni, semua ada dekat BIH. Yang ni lagi mudah. Keluarkan, defrost, sapu topping, bakar. Tahu, cari dekat BIH. Okay. So kita ulikan dia sampai semua tepung tadi hilang lah. Okay. Pizza dough ni dia tak leceh buat, tak perlukan ekstra tepung, dia tak melekat. Sebenarnya dia tak melekat pun kat tangan, tengok. Dia tak melekat pun. So tak payah pakai glove pun tak apa sebenarnya. Okay. Kita just nak ulikan dia sebab kita pakai hard flour. Bila kita pakai hard flour, protein flour, kita tak perlu nak glutenkan dia sangat. Sebab dia memang dah high protein. Okay. Yang membuatkan pizza dough ni lagi orang kata apa, fluffy, kita ada letak yeast tadi kan. Okay. So bila pizza dough ni dia macam ni, kita tunggu, lihatkan dia sekejap. Kita jangan over mixkan dia. Dan kita akan bahagikan dua. Dan kita akan start buat topping. Tunggu. A few moments later. Okay, bila dah rehatkan dough tu, kita boleh letak atas luar yang macam ni lah. Kan. Lepas tu kat sini Chef Bulat adalah topping-topping dia. Okay, cara paling mudah kita belikan sos tomato atau marinara yang dah siap. Lepas tu Chef Bulat sukalah time ni lah kita nak bagi anak-anak kita makan sayur. Sebab apa? Bila dia kata pizza, dalam tu ada cheese, daging, isi ayam, nak buat ketam boleh, udang boleh. Tapi dalam masa sama kita boleh selitkan sayur. Macam kat sini Chef Bulat dah ada
bayam. Bayam ni bayam tumis. Bayam tumis ni chef pula tumis minyak dengan garam je. Kita ada mushroom fresh yang dah tumis. Kita ada capsicum kita, bawang, daging kan. Okay. So, lepas tu kita terus letakkan topping dia. So, pasta je. Kita bayam. Kan tak best kan. Okay, tak bawang kita. Macam tu kan. Tengok ni. Chef pula pakai turkey stripe. Turkey stripe ni boleh dapatkan, boleh dia ada dapat dekat BIH tau. BIH pun ada barisan-barisan meat item yang proses macam ni. Kita ada pepperoni. Tapi hari ni Chef pula pakai chicken turkey flavor lah. Sedap ni turkey flavor. So kita ada pepperoni, kita ada ni. So sebenarnya kalau datang BIH memang boleh beli je semua benda. Kan. Lepas tu kita ada cheese. Hari ni Chef pula pakai mozzarella. Okay. Bila tak mozzarella, ya perempuan, mozzarella ni pun ada. Jangan nak risau. Dekat BIH ni apa je tak ada. Chef bulat je kadang-kadang tak ada. Kemudian kita panaskan kita punya oven 230 darjah Celsius. Bakar selama 25 minit atau 30 minit ataupun sehingga kita nampak tepi-tepi kelas ni kegaringan. Okey. Okey, Chef pula nak bakar dulu. Nanti dah siap, Chef pula potong dan Chef pula tunjukkan hasilnya. Dah siap pizza kita. Tengok tu, golden brown. Okay, kita try lah. Angkat. Bismillah. Oh, panas lah. Panas. Oi, berhati-hati perempuan. Panas ni. Tengok tu, bila kita pakai mozzarella, dia ada efek tarik-tarik. Ni kalau saya nak try makan ni, bahaya ni. Tolong sikit. Kita try. Panas ni. Dia punya crust elok, cantik, thin crust. Tomato, kita ada spinach kita kat atas, cheese. Bismillah. Sedapnya. Homemade juga sedap. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh try cuba buat homemade pizza. Kita tunggu. Follow, like, komen apa BIH akan buat.